ya. Bagi anda yang berada di Johor Bahru dan sekitarnya, anda boleh menyertai kursus-kursus kemahiran jangka pendek di kampus Bandaraya Johor Bahru yang beroperasi di Permas Jaya. Antara kursus yang ditawarkan adalah teknologi fotografi termasuk drone. Anak-anak muda sekarang ni memang suka drone. Betul kan? Sana sini kita dah nampak dah drone. Kemudian tu pastry serta program pengurusan kafe yang kita laksanakan dengan kerjasama industri, iaitu Teman Jiwa Kopi. Dalam program kemahiran barista. Dan berserta, dan bila anda di luar sana menyertai program pengurusan kafe ini, kelebihannya selain daripada belajar secara jangka pendek, anda akan mendapat penawaran penempatan pekerjaan oleh industri yang terlibat dengan kita. Dan tidak dilupa juga Cik Kis, saya ni kena laju sebab kita banyak lagi input nak bagi sebenarnya. Betul. Saya minta maaf, saya memang cakap laju sikit. Kan? Baik, tidak dilupa juga di bawah Kementerian Belia dan Sukan, kita juga memberi, orang kata, membantulah kepada golongan-golongan belia berkeperluan khas. So di Bandar Penawar ini kita ada juga melaksanakan program latihan kemahiran inklusiviti belia autism dan berkeperluan khas dalam asas pembuatan pastry dan barista. Dan kita melihat bahawa ini kita dah bermula daripada tahun lepas lagi, Cik Kis. Dan seluruh Malaysia kita ada 8 ILKBS yang menyediakan program ini kepada golongan yang berkeperluan khas ini. Okey, menarik sekali yang diterangkan oleh Puan Fadilah tadi. Sikit lagi Puan, mungkin Puan boleh berkongsi bersama dengan para pendengar serta kelebihan kalau kita belajar di IKBN dan juga di IKTBM ni berbanding dengan institusi lain, Puan. Baik, yang pertamanya, selain daripada kelas, bengkel dan peralatan latihan yang lengkap, antara kemudahan-kemudahan lain yang disediakan adalah meliputi asrama dan juga makan minum sepanjang pengajian, Cik Kis.